Aku sediakan kepada hamba aku yang soleh-soleh. Hamba yang soleh, Allah sediakan balasan di akhirat, kata Allah. Ma la ainun ra'at, barang yang mata tak pernah tengok. Balasan Allah nak bagi tu, mata tak pernah tengok nikmat tu. Macam mana aku pun tak tahu. Tak boleh nak dibayar balasan-balasan. Jannatun tajri min tahtihal anhar, sungai yang airnya mengalir. Katanya air sungai di dunia ni, air sungai atas turun bawah, sana bawah naik atas. Aku tak faham. Kita di dunia ni tuan, pokok buah atas, akak bawah. Nak kek, nak dapat kena kek. Di akhirat buah di bawah, akak di atas. Tak tahu, aku tak tahu nak apa. Macam mana aku pun tak tahu. Tak boleh nak bayar. Allah kata nikmat yang aku sedia di akhirat besok ni sesuatu yang mata tak pernah tengok. Allah, lu mana nak tengok, nak kata bidadari tu macam mana, cantik dia tu kita pun tak tahu. Mata tak nak tengok. Tak ada bidadari di dunia ni, tak ada. Di akhirat yang ada. Tuan-tuan kena ingat, alam kita masuk tu alam lain terus. Sikit pun tak serupa dengan dunia ni. Kita tak nak abang nak kata cerita je bodoh. Wala uzunul sami'at, yang telinga kita tak pernah dengar. Tak tahulah tuan-tuan nak berkata macam mana adalah. Punya sedap suara, nak sebut pun tak tahu macam mana. Wala qatara ala qalbin bashar, makna kata yang tak terlintas, makna kata langsung tak terlintas di hati kita. Hati nak lintas pun tak boleh, telinga tak nak dengar, mata tak nak tengok. Itulah nikmat syurga yang berkekalan. Amat hebat. Allah tawarkan kepada, makna kata orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang dia kasih, yang dia sayang. Mudah-mudahan kita dapat tanah. Sini tempat bekerja, di akhirat tempat berehat.